Posting asal di Facebook YB Adun PAS akhirnya dah delete, tapi macam biasa adalah mangkak cloud chaser di X yang tak tahu hujung pangkal masih tunggang isu ini. Isu ini, YB Menteri sendiri tegaskan awal-awal lagi pada 23 Mei 2025 tentang ketiadaan wakil pekerja di ILC Geneva. I'm very sad and very disappointed bahawa sebagai menteri yang bertanggungjawab atas pekerja, dan saya selalu kata, tak kira dalam keadaan apa pun saya akan berdiri bersama pekerja. Tapi saya akan pergi ke Geneva 2 minggu lagi sekarang. Saya berdiri seorang-seorang. Saya tak mau campur tangan dengan urusan kesatuan, NTUC dan sebagainya. Tetapi saya berharap kita harus menyelesaikan kemelut ini dengan kadar yang segera. Setuju atau tidak? Banyak. Itu Geneva. Ada lagi isu-isu di mana saya telah melantik wakil-wakil kesatuan ke dalam majlis-majlis jawatan-jawatan kuasa penting, termasuk majlis rundingan gaji negara, di mana majlis inilah yang akan membincangkan, membuat keputusan tentang kadar gaji minimum. Semua ada perwakilan kesatuan, tetapi apabila kita berdepan dengan kemelut ini, saya sebagai menteri, saya terikat dengan segala undang-undang dan peraturan ROS dan juga kesatuan, dan saya tidak dapat melantik, saya tidak dapat membawa sekali wakil pekerja kita untuk berjuang bersama-sama. Sengaja tak bawa wakil pekerja, isu MTUC ini diputuskan di mahkamah, dipersetujui oleh Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Pendaftar Pertubuhan, ROS. Kesatuan sekerja yang terbesar, QPEX juga zahir rasa kecewa mereka disebabkan tiadanya perwakilan ini. Kesatuan-kesatuan sekerja lain seperti BESU, NUPW, UPUS, SBUA kesemuanya menyokong. Berhentilah bercakap isu yang kita sendiri tak tahu hujung pangkal. Pi jaga kebajikan ustaz dan ustazah di pasti itu dululah.